Ramai orang tidak sedar bahawa bacaan normal dalam ujian darah sebenarnya boleh berbeza antara lelaki dan perempuan. Sebagai contoh, bacaan hemoglobin biasanya lebih tinggi pada lelaki. Ini berkait dengan hormon lelaki dan juga jisim otot yang secara purata lebih tinggi. Pada wanita pula, bacaan hemoglobin secara semula jadi sedikit lebih rendah. Salah satu sebab utama ialah kehilangan darah melalui haid setiap bulan. Kehilangan darah ini boleh mempengaruhi paras zat besi dan seterusnya paras hemoglobin. Namun jika anemia berlaku pada lelaki atau pada wanita selepas menopause, keadaan ini biasanya memerlukan penilaian yang lebih lanjut. Kadang-kadang ia boleh berkait dengan kehilangan darah yang tidak disedari, contohnya dari saluran usus. Selain itu, platelet juga boleh berubah sedikit semasa haid dan semasa kehamilan pula bacaan hemoglobin kadang-kadang kelihatan lebih rendah kerana pencairan darah. Jadi apabila melihat keputusan ujian darah, kita perlu ingat bahawa jantina juga mempengaruhi bacaan tersebut. Jika anda tidak pasti tentang keputusan ujian darah anda, berbincanglah dengan doktor anda supaya ia dapat dinilai dalam konteks kesihatan anda secara keseluruhan. Anda juga boleh mendapat penjelasan lebih panjang melalui video saya di YouTube.